Axel, sila kemaskan pakaian kamu. Hai, dia lagi. Makin lama makin merosotlah kamu ni. Cikgu pun tak tahu apa nak buat dengan kamu. Lepas habis kelas jumpa cikgu Axel, apakah kamu baik-baik saja? Tidak sebegitu. Apa sahaja yang saya lakukan, orang tetap memandang rendah kepada saya. Axel, manusia memang mudah menilai. Namun, adakah kamu mahu terus mengikut tanggapan mereka? Saya ingin menjadi seorang yang lebih baik. Mulakanlah dengan itu dahulu. Cepatlah berkenalan, Bob. Cukuplah. Tidak perlu melayan orang seperti itu. Kau mahu masuk campur? Tidak perlu membesarkan perkara yang kecil. Sudahlah. Tiada sebab untuk membesarkan perkara ini. Hish, ni Bob betul. Syabas, Axel. Cikgu bangga dengan peningkatan kamu. Awak, terima kasih kerana menyelamatkan saya. Tidak mengapa. Kadang-kala, perubahan kecil sudah memadai untuk memulakan sesuatu yang lebih besar. Yang penting ialah keberanian untuk mengambil langkah pertama.